Quran ni dia ada 77,429 kalimah. Dan abang-abang kakak kalau perhatikan perkataan Al-Quran ni dia banyak yang berulang-ulang. Betul tak? Dan inilah faktanya. Siapa yang boleh menguasai 900 patah perkataan, dia boleh menguasai 80% makna Al-Quran. Memang sangat-sangat dahsyat. Sebagai contoh, 4 patah perkataan ni. Allazi, fi, min, sama. 4 perkataan ni ayah ibu abang kakak semua. Ini saja dalam Quran telah merangkumi sebanyak 6,679 kali diulang. Dan imagine, 4 perkataan ni saja telah merangkumi 9.1% Al-Quran. Bayangkan, ini kita baru cerita 4 tau, belum 40, belum 400 lagi. Memang dahsyat. Okey, so inilah dia produk dia. Kaedah mudah untuk kita kuasai makna Al-Quran. Yang mana just 15 minit je sehari, kita nak orang belajar ya, di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Dan of course, tak perlu asas bahasa Arab. Kepada semua abang-abang, kakak yang mana kat luar sana yang memang ialah dari segi kerjaya yang tak sempat nak pergi kelas dan sebagainya. Inilah dia solusi yang wajib dimiliki untuk memahami Al-Quran. Langkah pertama menggunakan aplikasi Think Quran, tuan-tuan terus lakukan pendaftaran dengan masukkan nama dan nombor telefon, sediakan password, kemudian tuan-tuan terus boleh belajar dengan memulakan dengan surah An-Nas.